Tengok arah ni. Ni tali putih ni. Kakak ini tak ada hasil lagi sahabat. Ni tak tahulah ke depan ni. Ada barang ni. Macam mana? Lawa tu. Lawang ke nak kena rak. Salah satu pula dah. Nak kena rak je ha. Tapi dia punya ganah pemain lagi. Kena rak tinggal. Kena rak kuning. Alhamdulillah jugalah. Ada. Tak besar pun boleh lah. Daripada tak ada langsung, daripada kumpau langsung ni. Cantik kuning. Ini nama dia kena rak tinggal ni. Yang warna kuning ni. Okay, masuk air tu. Kecil je pun tak sampai sekilo. Okay, cukup lah. Okey, jom terus. Tengok perkara lain. Arah terakhir. Tak tahulah ada rezeki, tak ada rezeki je ni. Perkara terakhir dah ni. Ni macam ada berenyuk ni, lawa ni rasa ni. Biasa yang mudah berenyuk ni lawa. Nanti dulu ni betul tak betul tekan kawan. Kalau ikan lain dia susah sikit berenyuk. Malah buk pun terpusing. Betul tak betul tekan kawan. Ni tak ya ni. Ada ikan. Tapi biasanya memang lawa lah. Yang kuat berenyuk ni. Dia tak ya, lawa. Besar lawanya. Buta lawa ni. Sebelah mata. Tak ada. Alhamdulillah ada dah rezeki tambah ni. Tapi ikan ni pun kawan tak jual lagi sahabat. Kawan simpan dulu. Kawan kurung dulu bagi perhidup dulu. InsyaAllah kuku ada tambah lagi. Baru jual. Ni 2 ekor je pagi ni Nanti kau simpan lah ikan ni kuat lagi ni. Nanti ada rezeki tambahan barulah jual ni. Okey lah, jom terus. Besok-besok lah ada rezeki tambahan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 20 hari bulan 7, hari Isnin. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih kawan turun sungai pagi ni nak tengok perkara. Perkara pagi ni kawan tengok jari, terubih, arah. Tak tahu lagi lah ada rezeki, tak ada rezeki. Setakat ini ikannya kurang sangat-sangat sahabat. Pagi ni alhamdulillah surut. Kalau tak pun terkujuh besar ni. Semalam pun hujan lebat ni. Minggu ni memang teruk sikit kadar airnya, turun naik. Sekarang ikan pun memang susah sangat-sangat ni. Tak tahu lagi lah. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Pagi ni kawan tengok sekarang kok ada tambah ikan semalam. 2 ekor ikan semalam tu. Lawa dengan anak kenerak tu. Okey sahabat, jom terus. Kawan nak tengok perkara pula ni. Perahu kawan pun penuh air. Hujan lebat semalam sini. Nampak tobe ni macam jatuh ni. Tobe ni jatuh ni. Lama dah tak menengok peleting pesawat tobe jatuh.
Jatuh di ikan ke jatuh kosong tak tahulah. Tengok pesawat tu kejap. Tarik dia punya tali pesawat. Ada langgar-langgar tidak? Nampak gaya macam tak ada ni ha. Tak ada langgar-langgar ni ha. Tak ada ni ha. Tak tahulah kok tenggalan ke bleeder ke. Kalau tenggalan memang tak dapat rasa. Kecuali gorgong je dapat rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada barang tak ada barang tak tahu. Oh, ada tapoh sahabat. Alhamdulillah. Dah ada rezeki tambahan. Ikan semalam. Lama dah tak tengok tapoh sungai jelas. Rezeki tapi tak besar mana pun. Oh, dia sangkut pula dah. Nampak keluar batu dia. Batu pemberat dulu. Alhamdulillah. Tak dapat rasa sebab dia saiz dia tak besar mana. Ni pun dalam 2 kilo lebih je ha. Lama dah tak naik tapoh sungai jelas. Ingat dah pupuh dah, rupa ada lagi. Cuma saiz lah, tak mega-mega macam dulu. Tapi rezeki jugalah. Ada juga. Dalam 2 kilo lebih lah. Lebih kurang. Alhamdulillah. Ada tambah ikan semalam. Ambil cep air tu. Pasang balik. Paksi pemberat. Okey. Okey, siap. Okey, jom terus. Alhamdulillah, dapat seekor. Sampai 3 kilo, mungkin dalam 3 kilo lah kot. Okey, jom terus nak tengok perkara lain pula. Tengok arah ni. Ni ada barang. Ikan mana? Kecil je ni. Anak lawa.
Alhamdulillah. Boleh lah. Janji ada. Tak besar apa. Tapi dapat juga dah tambah untuk semalam. Okey, jom terus. Tengok arah ni. Pokok ada tambahan lagi. Lawang-lawang ke. Ni berenyuk. Ada berenyuk ni. Tapi kecil kan ni rasanya. Tak besar apa. Nanti ni tu. Ikan mana ni? Rasanya kena rak tu dah ni. Style menekan lain macam je ni. Kena rak sungguh. Boleh lah tambah-tambah. Alhamdulillah juga adalah tambah-tambah. Tak besar apa. Dalam keadaan ikan susah ni, kutik lah yang mana boleh dapat. Awah. Okey, jom terus. Tengok arah ni. Sampah kurang ni tak jadi ikan. Ni, macam segeri ni. Oh, ada ikan ni. Ikan mana ni? Tak besar apa. Lawa. Lawan lah. Boleh tahan saya. Alhamdulillah. Ada tamah weh. Boleh tahan saiznya lawan tu ni. Rasa juga boleh tahan lah. Tamah-tamah. Tu ada tambah. Patin madu. Patin madu tu kan? Adalah 2. Patin madu 2. Mendak seekor kecil. 3 ekor. Boleh lah. Belah ulung lah je. Belah hilang langsung tak ada. Melok kumpau. Boleh lah untuk mengetek. Okey, jom terus. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni ada 4 ekor je. Tak apa seekor. Lawan 2, anak kena rak seekor. Semuanya saiz tak berapa besar lah. Semua saiz-saiz sedar-sedar je. Tapah ni dalam 2 kilo lebih. Berat-berat pun 2,5 kilo je ni rasanya. Tak besar mana pun. Alhamdulillah jugalah rezekinya dalam keadaan ikan susah ni. Ni ikan semalam yang video awal video adalah tambahnya untuk semalam ni. Anak kena rak dengan lawan semalam. Dapatlah tambah hari ni untuk kawan nak jual lepas-lepas untuk minyak buk dengan untuk ngetek je ni. Mana dia? Tak nak keluar apa dia. Nak kena rak, tak nak keluar ke dah. Inilah hasilnya ni untuk kawan nak jual. Lama dah kumpaunya, banyak hari dah kumpaunya setakat ini. Inilah. Alhamdulillah jugalah. Rezeki ke ni. Ni ekor merah, anak ekor merah ni kawan tak ambil video lah.
Okey, jom terus. Kau nak jual ikan pula ni. Bosok-bosok tengah layang. Oh, tu dia. Banyak ikan segar kan ni. Nak potong. Ekor merah pada. Kajak dah. Yang depan ni. 3 ekor. Tengok. Tadi orang suruh angkat tengah lain nak 3 kilo. Susah lah. Orang suruh angkat tapah dia nak dah ada 3 ekor. Aduh, jeng betul lah ini tokel. Lama tak nak. Jeng ni tokel. Ya. Sibuk. Abang budak ni. Nak potong ni. Ya. Ni apa tu dia? Ha? Dia banyak mama ni. Ya. Kau jaga kat atas basuh. Ada periuk tu. Gila. Kakak ada kain tu ada kita. Tu baik. Banyak ikan merah ha. Ha? Banyak ha tengah layang besar. Tempat lain kawan langsung tak beri ikan betul kali ni. Ini pun berminggu berapa? Kawan pun berminggu berapa tak dapat ikan ni. Baru ini lah. Kajak dah. Pamit tembak ni dulu. Ha? Tengah lain sedih lah. Ha tu. Agaknya tak besar ni. Itu orang mana kuat. 2,5. 24 je. Lu, tambah tu. Kaki. Ha. Apa? Banyak mah. Ekor merah banyak. Beli tadi. Oh, tak boleh. Anak halang. Jangan buat salah apa lain dapat besar mah. Di mana Ha? Oh, dah kemana? Kena ambil dah ke. Nak ambil dah. Kata ambil tadi modal. Dia minyak tadi. Kawan atau apa nak weh? Kutik belaka dah ha. Kalau nak harap besar. Besar lengan kutik lagi dah juga dia. Ada tarik besar. Anu ambil. Ikan masih. Wah, ada makan ikan besar. Wah, makan ikan besar, makan ikan mana? Ha? Hidup lagi tak tahu. Hai. Payah mati ikan tu. Itulah baru nengoknya. Tak apa, payah sangat. Pakai main ke? Buka tunjuk. Ini. Kawan aje lah. Datar mana? Kita berkata. Ya. Oh, kayangnya. Tong ha. Oh, pantai Oh, pati kayangnya. Apa dia ni? Pati weh. Pati ori. Skelo 100. Sekilo boleh macam Pati jalan untuk peri baru sampai. Oh, ini hari Omo. Ni lagi. Oh, itu dia besar bau ha.
Wah. Mama boleh kau? Mana? Oh, bosok baunya ha. 120 kilo. Boleh. Hari ni baru nampak ikan sikit. Besar-besar gini boleh ambil. Besar dengan tak payahlah. Mana? Pre. Oh, buka kau. Pre. Nanya. Aduh. Ekor merah. Dah ni ekor merah ni. Tak ada. Gue tak ambil. Oh, balik ya, balik. Pakai agak tadi. Oi, Pak beli kepala soto. Oh, kepala soto. Aduh, panok. Main dua dengan bayu, main dua dengan bayu. Kalau kata deh, buat bakor. Tempat kawan mutan baru berputik ha, kecil lagi, muda saya lagi ni, lambat lagi baru masuk ni ha. Ha, tapi boleh tahanlah banyak je. Buah-buah lain dah habis dah, durian dah habis luruh semua. Ha, dia baru berbuah. Pelik-pelik buah tahun ni. Berperingkat-peringkat. Hari ni mendung je. Nak hujan ni, tak tahulah. Keadaan sekarang ni, cuaca sekarang ni memang tak menentu sangat. Balik jual ikan tadi. Buat kerja sikit. Ni pun cuaca tak panas-panas ni. Okey lah sahabat, ikan tadi kau dah siap jual. Tapah tadi 2.4, 2 kilo 400 gram. Alhamdulillah jugalah kena tobi. Ni resit dia 2.4 kali 60. RM144. 3.1 ikan campur-campur tadi, ikan lawang, anak kenerak tadi. Dapatlah RM190. Lepas-lepas lah untuk mengetel dengan untuk duit minyak buk tu. Gaji tak ada lah sahabat. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.